Kalau sebut sekolah berasrama penuh paling bersejarah di Malaysia, nama Malay College Kuala Kangsar atau MCKK memang tak boleh dielakkan. Ditubuhkan pada 2 Januari 1905, MCKK ialah sekolah berasrama penuh pertama di negara ini. Lebih 100 tahun usianya, tapi pengaruhnya masih terasa sampai hari ini. Idea penubuhan sekolah ini datang daripada pegawai British bernama Richard James Wilkinson. Pada waktu itu, beliau percaya orang Melayu perlu ada institusi pendidikan khas untuk melahirkan pentadbir dan pemimpin masa depan. Cadangan ini disokong Sultan Perak, lalu berdirilah MCKK di Bandar Diraja Kuala Kangsar. Pada awalnya, hanya anak bangsawan dan kerabat diraja diterima masuk. Sekolah elit ringkasnya. Tapi selepas tahun 1947, pintu dibuka lebih luas. Anak Melayu berbakat dari pelbagai latar belakang juga diberi peluang menimba ilmu di sini. Bangunan paling ikoniknya dikenali sebagai Big School, siap sekitar tahun 1909. Hingga hari ini, bangunan itu masih berdiri sebagai simbol kekuatan sejarah kolej ini. Motonya, Fiat Sapientia Virtus, keperkasaan melalui kebijaksanaan. Maksud mudahnya, jadi hebat bukan sebab gaya, tapi sebab ilmu. Sepanjang lebih 1 abad, MCKK telah melahirkan ramai tokoh besar negara. Antaranya, almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah, Sultan Perak yang ke-34, Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri kedua Malaysia, dan Tun Hanif Omar, Ketua Polis Negara paling lama berkhidmat. Dalam kalangan tokoh yang masih aktif dan dikenali hari ini pula, nama seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, Tengku Razali Hamzah, bekas Menteri Kewangan Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, mantan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia, serta Datuk Dr. Fadilah Kamsah, pakar motivasi Malaysia, turut pernah melalui koridor MCKK. Daripada pelajar biasa, mereka akhirnya berdiri di pentas nasional dan antarabangsa. Selain akademik, MCKK juga cukup sinonim dengan budaya sukan, terutamanya rugby. Disiplin, kepimpinan dan semangat berpasukan dibentuk seiring dengan pembelajaran. Hari ini, MCKK bukan sekadar sekolah. Ia adalah sebahagian daripada sejarah negara, tempat lahirnya generasi pemimpin, pemikir dan pencetus perubahan. Lebih 1 abad berlalu, namun semangatnya masih sama, melahirkan insan berilmu, berdisiplin dan bersedia membentuk masa depan Malaysia.